Arnold Schwarzenegger dilahirkan sebagai Arnold Alois Schwarzenegger pada 30 Julai 1947 di Thal, Styria, Austria. Ialah seorang tokoh yang diiktiraf di peringkat global yang telah mencapai kejayaan besar merentasi pelbagai bidang. Sebagai pembina badan profesional, pelakon, ahli perniagaan dan ahli politik. Beliau menjadi warganegara Amerika pada tahun 1983. Kejaya pembina badan. Kenaikan nama Schwarzenegger yang pertama adalah dalam dunia bina badan. Beliau mula mengangkat berat pada usia 15 tahun dan dengan cepat menguasai sukan itu. Beliau memenangi gelaran MR Unidas 5 kali dan gelaran MR Olympia sebanyak 7 kali. Mencatat rekod, mengukuhkan dirinya sebagai salah seorang pembina badan terhebat sepanjang zaman. Fizikalnya yang mengagumkan dan personalitinya yang berkarisma membantu mempopularkan bina badan di seluruh dunia. Kejaya lakonan dan ikon Hollywood. Schwarzenegger beralih ke bidang lakonan pada awal 1970-an, memanfaatkan fizikalnya yang mengagumkan. Peranan pertamanya yang memberikan kejayaan adalah dalam Conan the Barbarian, 1982, tetapi lakonannya sebagai pembunuh cyborg dalam filem James Cameron * The Terminator * 1984 yang mengukuhkan statusnya sebagai bintang filem aksi global. Beliau menjadi sinonim dengan genre aksi, dikenali dengan look khas Austrianya yang tersendiri, one-liner yang mudah diingati, dan peranan hero. Filmografinya termasuk banyak filem pecah panggung seperti Commando, 1985, Predator, 1987, Total Recall, 1990, Terminator 2, Judgment Day, 1991, True Lies, 1994, dan Eraser, 1996. Beliau juga menceburi bidang komedi dengan filem-filem seperti Twins, 1988, dan Kindergarten Cop, 1990, menunjukkan kepelbagaiannya. Kejaya politik. Pada tahun 2003, Schwarzenegger memulakan perubahan mengejutkan dalam kejayaannya dengan bertanding untuk jawatan Gubernur California. Sebagai seorang Republikan, beliau memenangi pilihan raya pemecatan dan berkhidmat sebagai Gubernur California ke-38 dari tahun 2003 hingga 2011. Sepanjang 2 tempoh perkhidmatannya, beliau menangani pelbagai isu termasuk belanjawan negeri, dasar alam sekitar dan infrastruktur. Selepas tamat tempoh gubernur dan pengaruh berterusan. Selepas tamat tempoh gubernurnya, Schwarzenegger kembali ke industri hiburan, membintangi dan menghasilkan filem, serta mengekalkan kehadiran awam yang aktif. Beliau kekal sebagai suara penting mengenai isu-isu alam sekitar dan kecergasan. Perjalanan unik Arnold Schwarzenegger dari permulaan yang sederhana di Austria untuk menjadi legenda bina badan, ikon Hollywood dan pemimpin politik adalah bukti kepada cita-cita, keazaman dan daya tarikannya yang berkekalan.